manalah aku boleh kena demam denggi. Sakitnya. Serik. Hapus Aedes. Cegah denggi. Macam mana? Jaga kebersihan persekitaran rumah. Hapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Lagi, jaga kebersihan di dalam rumah juga. Buang air yang bertakung di dalam pasu-pasu. Yelah. Lepas ni aku jaga kebersihan rumah. Siapa kau? Aku. Yang di sebalik tirai ni. Ha? Bersama-sama mencegah denggi. Mencegah lebih baik dari mengubati. Jaga kebersihan rumah anda semua. Kalau tak, jadi macam saya ni. Dah kena denggi baru menyesal. Ingat,